Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun selamat sejahtera kepada yang bukan Islam. Hari ini saya nak review satu movie yang terbaru, Agent Ali The Movie 2. Sekejap, bukankah adik saya sepatutnya ada ni? Nuha? Oh, Nuha. Awak mana? Ni dia. Jadi, hari ni kita nak review movie Agent Ali The Movie 2. Rasa happy tak? Happy? Okay, so, duduk. So, movie ni keluar baru je tahun 2025 ini. Bulan Mei kan macam tu. Karakter utama dalam movie ni, Agent Ali mestilah. Sebab itu nama movie ni. Alisha, Agent Bakar. Dengan ejen-ejen lain lah semua tu yang dalam cerita yang dalam yang sebelum movie ni. Okay, movie ni dia macam dia best sebab dia macam banyak gadget lah, dia lawan lah. Macam banyak macam elektrik, banyak meletup lah, tumbuk. Okay, jadi awak rasa mana macam part yang paling best? Yang perempuan tu mati. Yes. Bagus. I love guys. Karakter Noah, mana Noah suka? Agent Ali. Okay. Saya rasa movie ni best lah. Memang macam suitable untuk semua orang boleh tengok. Kanak-kanak, mak bapak boleh tengok semua, keluarga. Saya rasa itu je lah yang saya boleh bagi sebab yang tu memang ada. Okay, apa? Masa dulu, saya... Okay, cepat. Saya macam tengok cerita tu macam best sikit. Pasal macam masa tu saya tak tidur. Pasal saya... tak tidur? Tak tidur malam? Getuk baru. Pasal saya pun... Saya duduk kat tengah. Saya ni je. Pasal kita tengok movie tu tak dapat makan popcorn dan nugget. Movie ni dia suitable untuk semua. Okay, jadi rating saya untuk movie ni... berapa level 10? Saya bagi 9.7 per 10. Awak? Saya punya 320. Per 10? Cun. Maksudnya movie ni memang bagus lah. Noah suka. Cun. So, kalau korang nak review movie ni, korang boleh pergi kat website Kotak Nyaman ni. www.kotaknyaman.com. Itu jalan daripada saya dan Nuha. Fuh nyaman. Duduk. Fuh nyaman. Berat. Pusing. Di.